Saya terperanjat. Hanya Melayu sokong Zionis akan cakap macam tu. Ya, saya terperanjat. Ataupun Melayu yang ada merupakan sebahagian daripada kempen Hasbara. Yes, ada Melayu dapat duit daripada Zionis akan cakap macam tu, ataupun Melayu kalau dia tak dapat duit dia adalah useful idiot. Sampai ada orang komen apa? Ya, memang betul. Hanya dekat Gaza saja ada masalah dengan Zionis. Yang kat West Bank tak ada masalah dengan Zionis. Anda tahu tak berapa ramai dekat West Bank tu? Yang dah kena tembak, tanah kena ambil, apa benda semua sekali dengan Zionis. Yes. Macam mana anda kata tak ada problem? Betul. Macam Siapa mana anda yang cakap tak ada problem? Dia punya IQ ni sama level dengan si debat derhaka bodoh tu. Debat derhaka kau memang bangang lah. Kita tahu kan, dulu sebelum ni kan ada kes penculikan student Palestin yang dibuat oleh Melayu yang dilatih oleh Zionis kan, oleh perisik Israel. Dan Melayu tu ada gambar-gambar dia sokong PKR kan, ahli keadilan dan pegang jawatan kecil lah dalam parti keadilan. Kau jangan ingat Zionis ni hanya main satu parti. Orang Melayu yang tiba-tiba popular entah cakap mengarut pun Zionis akan approach juga. Kan? So dia akan mana-mana, dia akan main mana-mana. Lepas tu Melayu tu kata, apa hanya Gaza je yang ada problem, West Bank tak ada problem. Bila Melayu keluar macam tu, ketahuilah dibawa lidah Zionis. So jadi dia kalau dia tak tahu apa-apa pasal Palestin, jangan bercakap. Especially kalau you ada followers, you nampak intention you very clear. You nak memburukkan sesuatu. Dan ini ada satu isu yang di mana the whole world, seluruh dunia sedang melihat dan menonton. You nak kata approach you pasal Palestin ni salah lah. You tak patut buat sumut kali kedua. Kenapa we are wasting resources? You can question that. Kau boleh persoalkan, kau boleh tanya. Ni tak sebab saya terus terang cakap, saya tak sokong. Sumut flotilla ni yang kedua saya tak sokong. Sumut flotilla yang pertama saya sokong, saya support, saya donate. Sumut flotilla yang kedua saya tak. Ya, aku agree dengan idea lah. Kalau kamu kata kamu tak sokong sumut flotilla pasal duit tu boleh digunakan untuk lain. Okey, itu pendapat yang orang kata rasional. Ini kau buat cerita tuduh, patut lagi satu nak bagi tahu Dia ada pepatah Inggeris kata tau, little knowledge is dangerous. Maknanya apa? Kau tahu sikit-sikit tu lebih bahaya. Lebih baik kau tak tahu langsung. Macam debat derhaka tu. Little knowledge. Kau tahu sikit-sikit je. Benda yang betul tu sikit je. Tapi yang salah kau cakap tu banyak. Dia macam ni lah. Kalau kau tak reti nak repair elektrik ni, kau tahu sikit-sikit je. Kau jangan repair lah. Kau mampu kena current ni. Macam tu lah. Tu janganlah dengar debat derhaka bodoh. Debat derhaka aku ulang sekali. Kau memang bangang. Kalau dia tak tahu tak apa, tapi kalau dia cakap bagi pihak lidah Zionis, sebab bila dalam keadaan yang mana kau bayang orang tahu Israel bunuh orang Palestin kan, penghapusan etnik. Lepas tu itu mana-mana Melayu tahu. Tak kisah kampung ke mana tahu. Tiba-tiba ada seekor Melayu ni dalam keadaan Israel tengah buat perang dengan penghapusan etnik dekat Gaza. Lepas tu dia boleh kata, Israel ni hanya ada masalah dengan orang Palestin dekat Gaza, tapi tak ada masalah dengan dekat West Bank. Itu menunjukkan dia secara sedar bawa lidah Zionis.